Wah, ternyata betul. Tengok sayang, pengamen tu rupa-rupanya adik kesayangan ibu. Oh, jadi macam ni cara kau cari duit. Sangat memalukan. Rupa-rupanya kau lebih rela jadi sampah daripada jadi lelaki. Jomlah senyum pada kamera supaya ibu tahu perangai anak kesayangan dia bila di luar rumah. Ya Tuhan, tolong kuatkan aku. Semua ini demi rawatan ibu. Aku tak kisah dihina asalkan ibu boleh sihat semula. Ibu jangan risau ya. Azhar dah dapat sikit duit untuk beli ubat esok. Ibu kena cepat sihat. Jomlah abang, cepat beritahu ibu supaya ibu sedar siapa sebenarnya anak yang dia banggakan tu. Kau jelaskan pada ibu. Kau kerja apa dekat lampu isyarat tadi? Hah? Kau nak malukan nama keluarga kita ke? Tengok ni bu, anak kesayangan ibu ni dah jadi macam tu kat luar. Ibu tak malu ke ada anak macam dia? Ibu Sarah memang sangat hebat. Ujian ini benar-benar menunjukkan siapa yang mempunyai hati yang paling tulus. Ibu, maafkan Azhar. Azhar terpaksa buat macam ni sebab tak ada jalan lain nak beli ubat, Ibu. Maafkan Azhar, Bu. Rasakan ini. Anak angkat tak tahu diuntung.